Dulu ada satu kiai, Abdullah Jimnastiar, nama pena AA Jim. Dia buat satu nasyid, satu syair, tapi dinasyidkan oleh kumpulan senada. Nasyid tu tentang hati. Hati ni mustaq, kata dia, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati lantera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, fikiran pun akan jernih. Semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahi babuna, tabaraka hitanuna, yasin saqfuna, kaf ha ya ain sad kifayatuna, hamim ain sin qaf himayatuna, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sitrul arshi masbulun alaina wa ainullah naziratun ilaina. Bihaulillah la yuqdar alaina. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, jadikan Rajab ini sebagai tapak persiapan, bulan Sya'ban sebagai jambatan harapan. Panjangkan umur kami bertemu dengan Ramadan dalam keadaan Engkau redha dan dikurniakan kerahmatan. Amma ba'du. Yang dihormati para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Datuk Mulu Menteri Sungai Ujong, Kuartus KLIA, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat hadratul mukarramin. Maaf kalau tak dapat disebut nama kesemuanya. Mana yang besar yang tak sempat diimbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, kok dahulu saya kemudiankan. Kau ada datuk datin dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang punglu dengan hulunya. Saya doakan semuanya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Dan saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan semula pada malam ini. Setelah kali terakhir saya menyampaikan ceramah di masjid ini kira-kira 3,341 hari yang lalu, iaitu hari Jumaat 18 November tahun 2016. Maknanya dah 9 tahun 1 bulan 24 hari ketika namanya masih Masjid Kuartus KLIA lagi. Dan saya yakin tuan-tuan tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Kita berceramah tajuknya transformasi wakaf melestari ummah. Saya ingat masjid ni memang masjid transformasi lah tuan-tuan. Sebab tajuk malam ni pun untuk saya transformasi mukmin road to Ramadan. Dia minat sangat dengan transformasi. Hadirin hadirat sekalian, kalau tak salah kiraannya, malam ini kita dah pun memasuki 22 Rejab. Maka bila Rejab sudah semakin penghujung, ini menandakan jiran-jirannya semakin menghampiri. Selepas ini muncullah Sya'ban, dan kurang lebih lagi 40 hari kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Hadirin hadirat sekalian, apa makna transformasi? Transformasi ini bahasa Inggeris yang dimelayukan. Transformation, transform. Trans ini dalam bahasa Inggeris maknanya across ataupun beyond. Kita melintas dari satu sisi ke satu sisi. Itu dipanggil trans. Itu bas transnational. Dia melintas semenanjung ini. Form itu maknanya bentuk.
Jadi kalau kita gabung dua perkataan ini, trans dan form, maknanya kita nak mengubah atau nak mengalihkan rupa kita ataupun bentuk kita ataupun sifat kita ataupun fungsi kita dari satu keadaan ke satu keadaan yang lebih baik. Itu maknanya transform. Itu sebab dulu Jakim pernah kena hantam dengan netizen sambutan Mak Hijrah peringkat kebangsaan. Dia buat persembahan guna Transformer Optimus Prime dengan Bumblebee. Kita faham niat dia nak menunjukkan transform hijrah, tapi sebab netizen ni dia lebih cerdik daripada orang lain, jadi dia memang hantam secara berjemaah lah. Artinya kita transform ni, contoh kita sekarang gemuk nak jadi kurus, itu transform. Kita nak transform misalnya daripada hafal 3 ayat 3 surah kepada hafal 1 juzuk, itu transform. Daripada ada degree nak pergi kepada postgraduate, buat masters PhD, itu transform. Maka dalam konteks tajuk kita malam ni, transformasi mukmin, road to Ramadan. Apakah transformasi yang perlu dijalani oleh seorang mukmin dalam keadaan kita nak menempuh jalan Ramadan ini? Pertamanya hadirin hadirat, kita kena prepare. We must prepare. Sebagai orang beriman, kita memang dituntut sentiasa buat preparation apabila nak melaksanakan ibadat. Sebab itulah kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah, tanda orang Islam yang kurang berwaspada ini, kata dia, at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Tanda orang kurang waspada adalah dia menganggap remeh perintah Allah dan hanya terhegeh-hegeh bila sampai masa. Baru nak tergili-gili, kata orang belah sini. Barulah kau nak melompat-lompat nak buat. Fa innaka in tahawanta bihi sabbatakallahu wa aq'adaka an maradihi wa awamirihi uqubatan laka. Kalau engkau meremeh-remehkan perintah Allah, engkau tunda, engkau relax dululah, apa nak kejar-kejar. Kalau engkau melambatkan buat sesuatu perintah Allah, Allah akan memperlambatkan kau daripada dia. Dia akan membiarkan kau tertinggal dari redanya. Uqubatan laka. Dan inilah hukuman untuk engkau. Maka orang beriman, dia kena sentiasa buat persiapan sebelum menjalankan perintah. Sebab itu tahniahlah kepada pihak masjid. Walaupun musim ini orang semua ceramah tajuknya Isra' Mi'raj, tapi dia memilih untuk bercerita tentang Ramadan. Sesuai, sebab kita orang beriman mesti prepare. Bukannya penghujung Syaban, lepas nisfu Syaban baru nak bercerita tentang Ramadan. Tidak. Rejab kita dah mula membangkitkan semangat jemaah untuk buat preparation. Mesti prepare. Bukan sekadar Ramadan, apa juga ibadat. Haji mesti mau prepare. Nak pergi umrah mesti mau prepare. Sembayang pun mesti mau prepare. Sebab itu kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, jangan kau menjadi hamba yang belagak sombong, tidak datang ke masjid kecuali bila dipanggil. Maka datanglah engkau ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Prepare. Bukannya hayya 'ala solah baru nak start motor dari rumah. Itu pun dah tahap lebay dah, bagus sangat dah. Tapi kalau dia orang yang waspada, dia akan sebelum azan dia dah sampai. Sebab itu Sa'id bin Musayyib rahimahullah, selama 40 tahun amalan dia akan berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Amalan salafus salih, preparation. Sebab itulah orang yang tak prepare, dia akan jadi terkejar-kejar. Itu sebablah kadang-kadang kita tengok ada orang dia lambat datang masjid. Ni bukan marah, tuan-tuan datang ni pun ahlan wa sahlan, welcome to the club ha. Tapi bila dia terlambat, kadang-kadang imam ni kita tak boleh nak jangka. Ada masa rakaat pertama panjang, rakaat kedua izaja pula pendek pula, la ilaha illallah. Berlari kita naik tangga pula, masjid ni banyak tangga, jauh pula nak sampai. Saya ingat kurang berapa ratus meter kan nak berlari dah, bom sampai tak sempat, jadi masbuk kita. Akhirnya ramai jemaah kita bila semayang semuanya macam terjungak-jungak nak putus nyawa, kembang-kembang lubang hidung masing-masing menahan, benda tak berapa nak fit juga masing-masing gitu.
Yang ini Nabi marah. Nabi paling marah orang terkejar-kejar pergi semayang. Baru Nabi marah. Dalam satu hadis Nabi pesan, iza suwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa alaikumus sakinah. Kalau dikumandangkan qomat, Bilal qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan kau masuk masjid dengan berlari, tapi berjalanlah dengan tenang, relax saja, jangan terkejar-kejar. Sahabat kata, tak sempat lah ya Rasul, nanti masbuk. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa masalah engkau? Mana gerakan yang kau sempat dapat, kau ikutlah. Maknanya ikut gerakan itu. Apa yang gerakan engkau terlewat, faatimmu, sempurnakanlah kemudian. Tenang-tenang. Fa inna ahadakum idza kana ya'milu ila salati fa huwa fi salatin. Nabi sebut sesungguhnya orang kalau dia pergi ke masjid, nak berniat nak pergi semayang di masjid, dia bertolak daripada rumah tu, dah dikira dia sedang semayang. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu lepas pada ni, tuan-tuan tak payahlah terkejar-kejar ketua imam. Mana yang sempat-sempatlah. Habis ustaz takkan nak relax-relax. Tak, lain kali datanglah lambat, datanglah cepat. Itu orang suruh preparation, datang awal. Tapi kalau takdirlah tak dapat elak, terpaksa datang lambat, okey, jalan slow. Sebab pahala di sisi Allah bukan bermula daripada takbiratul ihram, tapi pahala kita dikira semayang sejak kita melangkah kaki ke masjid lagi. Daripada rumah tu sudah pun dikira. Walaupun kita sampai imam dah rukuk, kita hanya sempat 1 rakaat, kita masuk pun dah lewat, tapi di sisi Allah kita sudah dalam ibadat sejak niat dan langkah pertama. Biasa kita tengok benda ni di Mekah lah, atau Masjid Nabawi. Orang bukan semua pergi Mekah ada ilmu, tuan-tuan. Semayang dah bermula, dia pun berlari lah ramai-ramai dengan kain ihram. Kalau tercabut kain ihram tu, bayangkanlah apa yang tinggal, tuan-tuan. Dengan spender tak pakai apa semua. Yalah haji, yalah. Betul, Allahu Akbar. Badan besar-besar semua kan. Ini tak ada ilmu, kurang ilmu, bukan tak ada ilmu. Jadi kita tenang saja. Tenang is good. Tenang is good. Jangan isap ganja pula, ada tenang lain. Hadirin sekalian, apa persiapan terbaik Ramadan? Pertama sekali, kita kena bersyukur kerana Allah sudi panjangkan umur kita. Dan yang kedua, kita kena ada excited sikit lah dengan kedatangan Ramadan. Ramadan ni kurang lebih lagi 40 hari. Bagi orang yang beriman, dia ada satu, perutnya tu macam ada bunga-bunga, suka. Ingat saja Ramadan, dia happy. Dia macam ada satu keterujaan. Macam budak kecil bawa pergi Toys R Us lah, dia macam suka. Dia ada satu keterujaan. Mungkin dia rindu. Dia Ramadan ni kita rindu dia punya vibration dia, suasana dia. Masjid kita kalau bulan Ramadan beza dengan bulan lain, dia berkat dia lain lah. Saya percaya tuan-tuan semua malam ni dah start rindu dah kepada Ramadan. Kita rindu dengan suasana Bilal, fadlam minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Oh, rindu betul lah. Subhanakil ma'bud, subhanakil mawjud. Suka tuan-tuan. Siam puasa, badan lawa, leher makin jinjang, handsome, kurus, masuk raya gemuk balik. Tapi kita suka suasana itulah. Suka datang masjid, semayang, kita rasa dekat dengan Tuhan. Rasa kalau mati masuk surga lah aku ni. Memang baik betul kita. Jadi bagi orang beriman, dia ada satu keterujaan. Saya nak kongsikan satu cerita ajaib lah. Dalam kitab Nuzhatul Majalis wal Muntakhab An-Nafais yang ditulis oleh Abdul Rahman bin Abdul Salam As-Safuri, ada satu cerita. Ra'a majusiyun ibnahu ya'kulu fi Ramadan bihadratil muslimin fadarabahu wa qala lima la hafizta hurmatal muslimin fi Ramadan. Ada satu cerita, dulu ada seorang majusi. Majusi ni bukan Islam lah, dia sembah api. Satu hari dia tengok anaknya, masa tu bulan Ramadan, anaknya makan tengah hari waktu siang Ramadan di depan orang Islam. Dia ni non muslim. Dia pukul anak di depan orang. Dia pukul.
Dia marah pada anak dia, kenapa kau tak jaga maruah orang Islam pada bulan puasa? Kau tak hormat ni kawan-kawan kau yang Muslim sedang puasa, kau berani makan depan dia orang. Dia garang betul dengan anak dia, padahal dia bukan Islam, dia respect dengan Ramadan. Dia ringkaskan cerita, famata fi dzalikal usbu' fara'ahu alimul balad fi naumi wa huwa fil jannah faqala alasta kunta majusiyan qala bala walakinna lamma hadartu wafati akramani Allah bil Islam li ihtirami syahr Ramadan. Cerita sedap. Dipendekkan cerita, dalam minggu tu ditakdirkan Pak Cik Majusi ni meninggal dunia. Dia meninggal. Dalam kampung tu ada satu orang alim. Orang alim tu satu malam mimpi jumpa dengan Pak Cik ni, Pak Cik Majusi ni. Yang mengherankan dia, dalam mimpi tu dia tengok Pak Cik ni duduk dalam surga. Pak Cik ni Majusi, non-Muslim, macam mana boleh duduk dalam surga? Ulama ni tanya, akunta majusian? Pak Cik ni dulu kan Majusi. Ya, kata dia. Tetapi ketika hampir saya putus nyawa meninggal dunia, Allah muliakan saya dengan kalimah syahadah. Saya sempat mengucap la ilaha illallah. Kenapa Pak Cik dapat kemuliaan itu? Kerana saya memuliakan bulan Ramadan Al-Mubarak. Bayangkan kemuliaan orang yang memuliakan bulan Ramadan. Jadi kepada kawan-kawan kita yang non-Muslim pun, kalau takdir mendengar syarahan ini, saling menghormatilah. Ada kemuliaan yang menanti kita. Kita saling menghormati. Kepada orang Islam lagilah kena menghormatinya sebab kita orang Islam. Jadi ini excited yang pertama. Apa persediaan lain, transformasi yang kita kena lakukan dalam nak menempuh road to Ramadan ini? Kata ulama, wa afdalu tajhizihi wa tahzibul qalbi wa tathiruhu min ghadabi aw haqdin sa'bi fakun sabiran wa da'il kurha janiban litafuza fi syahri fawzan ajaban fahayyi fuadaka li syahrin nusuk litahya biruhi tahuri wa muluk. Kata ulama, persiapan terbaik Ramadan adalah kau perlu memiliki hati yang suci, bersihkan dendam yang menyakiti, tenangkan jiwa, lapangkan dada, supaya Ramadan menyapamu dengan mesra. Banyakkan bersabar, buang kebencian jauh-jauh, supaya hati engkau tidak lagi keruh. Di bulan mulia kemenangan sedang menanti bagi orang yang sabar dan tulus di hati. Siapkanlah hatimu penuh dengan kasih, agar Ramadan bersinar dengan bersih. Dengan jiwa yang tenang dan iman yang teguh, kau akan mendapat kemuliaan yang indah dan juga utuh. Rupa-rupanya persediaan yang penting kita kena buat Ramadan ini, kita kena bersihkan hati kita. Jangan fizikal saja, semayang bagus, tarawih tak tinggal, tapi hati perut busuk, dendam, kesumat, mengatur orang, carut, caci maki, itu tak boleh. Sebab itulah ni kalau kait dengan Isra' wal Mi'raj ya. Kalau kita baca sejarah, sebelum Nabi SAW memulakan perjalanan Isra', apa yang Allah lakukan terlebih dahulu kepada Nabi kita? Dalam satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari pernah bawakan satu cerita. Furrija an saqfi baiti wa ana bi Makkah fa nazala Jibril fa faraja sadri thumma ghasalahu bima'i zamzama thumma jaa bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa afraghahu fi sadri thumma atbaqahu thumma akhadha bi yadi fa araja bi ila sama'id dunya. Nabi bercerita, ini pengalaman dia. Ketika aku masih di Mekah, tiba-tiba atap rumah aku terbuka. Tak semena-mena datang malaikat Jibril. Dia datang, dia belah dada aku. Kemudian dia mencuci menggunakan air Zam-Zam. Dibawanya bekas buat daripada emas, diisikan hikmah dan juga iman. Kemudian daripada bekas itu dituangkan semula ke dalam dadaku dan ditutupnya kembali.
Kemudian Jibril memegang tangan aku, membawa aku menuju ke langit dunia. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Dalam sirah Nabi SAW sebelum Isra, dia telah dibelah dadanya, ataupun dalam setengah terjemahan disebut dibelah perutnya. Oleh siapa? Oleh Jibril dan juga Mikail. Dalam hadis lain disebutkan, dibahaskan tang mana Nabi itu dibelah. Kata Anas bin Malik daripada Malik bin Sya'sya'ah, Qatadah pernah tanya kepada Al-Jarud bin Mu'alla. Dia ni sahabat Nabi, bekas orang Kristian, dia asal daripada Bahrain. Fashaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi faqultu lil Jarud wa huwa ila jambi ma ya'ni bihi, qal min sughrati na'rihi ila syi'rati wa sami'tuhu yaqul min qassihi ila syi'rati. Lalu dia membelah antara ini ke ini. Ditunjuk. Qatadah pun tanya kepada Jarud, apa maknanya? Daripada lubang leher di dada sampai bawah perut. Dan aku dengar dia kata dari atas dada sampai tempat tumbuhnya rambut kemaluan. From his throat to his pubic area. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi tuan-tuan yang dah buat bypass, itu sunnah lah tu ya. Okay, sunnah jugalah ya. Potong dada apa semua. Jadi jangan rasa malu lah, tak ada masalah. Tapi Nabi bukan bypass, itu lain. Ghasalahu bima'in zamzama summa ja'a bitastin min zahabin mumtalin hikmatan wa imanan. Kemudian hati Nabi itu dicuci dengan air zam-zam, dibuang ketulan hitam, alaqah, iaitu tempat syaitan membisikkan was-was. Kemudian dituangkan hikmah, ilmu dan iman ke dalam dada Nabi. Setelah itu summa atbaqahu, dijahit dan dimeterikan dengan cok khatam, dipanggil khatimin nubuwah. Bila cerita tentang pembelahan dada ni menarik untuk kita bahaskan. Berapa kali sepanjang umur Nabi, Nabi ni dibelah dada, dicuci hatinya. Dalam isu ni ulama khilaf tentang berapa kali. Cuma kata Ibn Hajar Al-Asqalani, first time Nabi kena belah dada kali pertama ketika kecil, umur 4 tahun. Iaitu riwayat menyebut datang Jibril merebahkan Nabi dan membedah dadanya. Kata Anas bin Malik, atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman fa akhadhahu fa sara'ahu fa syaqqa an qalbihi wastakhraja al-qalba fastakhraja minhu 'alaqatan fa qala hadha hadzu syaitan minka. Nabi masa kecil didatangi oleh Jibril ketika Nabi sedang bermain-main dengan budak-budak yang lain. Maka Jibril mengambil Nabi, merebahkan baginda. Jibril belah dada baginda, keluarkan segumpal darah. Dan Jibril mengatakan, ini adalah bahagian syaitan yang terdapat dalam dirimu dan nak dibuang. Summa ghasalahu fi tastin min zahabin bima'in zamzama summa lamahu summa adahu fi makani. Kemudian Jibril membersihkan dalam sebuah bekas yang buat daripada emas menggunakan zam-zam. Setelah itu Jibril jahit balik dan kembalikan Nabi ke tempat permainannya itu tadi. Waja'al ghilmanu yas'auna ila ummihi ya'ni zifru faqalu inna Muhammadan qad qutila fastaqbiluhu wa huwa muntakul laun. Budak-budak yang bermain bersama Nabi tadi terkejut tengok Nabi dibelah dada, semua berlari mengadu kepada mak masing-masing. Mak, Muhammad kena bunuh, mak. Mak, Muhammad kena bunuh, mak. Orang ramai ketika itu terkejut, pucat masing-masing, dan mereka pergi dekat Nabi, tengok Nabi masih dalam keadaan muntaki'un laun, pucat mukanya ketika itu. Nabi masih kecil. Qala Anas wa qad kuntu ara athar zalikal mihyati fi sadri. Kata Anas bin Malik, saya sendiri pernah menengok kesan jahitan itu di dada Nabi. Ni hadis riwayat Muslim. Itu antara punca kenapa Nabi kita dipulangkan balik kepada mak dia. Sebab orang kampung Halimatus Sa'diyah takut. Dia takut ada sindiket curi organ badan zaman itu agaknya. Jadi dia orang tak berani masa tu nak menjaga. Jadi itu kali pertama Nabi dibelah dadanya. Itu menjadi sebab turunnya ayat alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Ini kata ulama tafsir, dalil Nabi dibedah ketika kecil.
Kali kedua, Nabi dibedah ketika dibangkitkan menjadi Nabi. Ini dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Ad-Dalail. Kali yang ketiga, ketika Isra wal Mi'raj, sebagaimana direkodkan sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan ada lagi riwayat daripada Anas bin Malik, Malik Sya'sa'ah dan lain-lain lagi. Apa pelajaran? Tuan-tuan, Nabi kita ni orang yang paling baik, dibelah dadanya. Isra Mi'raj ini manifestasi perjalanan menuju Allah. Maka sebelum nak melakukan perjalanan terindah menuju Allah, Allah suruh baiki dulu hati. Bukanlah kita malam ni nak kata Nabi ni hatinya tak elok, bukanlah kata Nabi ni hatinya jahat macam kita, tidak. Nabi ni hatinya dah bagus. Sebab itu kata Habib Ali Al-Habsyi, dia bersyair dalam kitab Sirah Sim'atud Durar, wa akhrajal amlaku min qalbihi adza walakin zadu tuhra ala tuhri. Malaikat dulu bukan mengeluarkan benda yang tak baik dari dada Nabi, tetapi menambahkan kesucian atas kesucian. Artinya Nabi, dia punya pembelahan dada bukan nak buang yang kotor, tetapi nak upgrade, tambah RAM, bubuh turbo lagi, power lagi lah. Dia boleh upgrade lagi lah. Maka persoalan, kalau Nabi yang baik itu pun bersihkan hati, apatah lagi kita nak memasuki Ramadan Al-Mubarak, tak boleh bawa hati perut yang busuk ni tuan-tuan. Nak kena belah, nak kena dibuang. Ayo kita belah dada, bersihkan hati sebelum memulakan perjalanan memasuki bulan Ramadan. Sebab itu ulama pesan, wa afdalu tajhizi huwa tahzibul qalbi. Persiapan terbaik adalah hati yang suci. Bersihkan dendam yang menyakiti, tenangkan jiwa, lapangkan dada, supaya Ramadan menyapa dengan mesra. Apa bentuk-bentuk pembersihan hati yang kita nak buat? Ini transform ya. Ulama beri pesan, syair yang begitu panjang lah. Da'iz dhununa fa innaha tafsidul fikra wamla fuadaka bil hubbil ladzi azhara wahjur hukdaka inil hikda muhlikah suwirat nafsahum ma yaskun sadra waqfuf anil hasadil mazmumi ma hayyita farrizqu min rabbina yajri kama quddira wazra khairaka fid dunya tahsudu samaran yauma ilallahi tas'a radiyan bashiran. Kata ulama, jauhilah sikap suka buruk sangka, merosakkan hati, menambahkan duka. Bersihkan jiwa, lapangkan minda, agar hidup sentiasa bahagia. Buangkan dendam, itulah racun berbisa, menjadikan resah di dalam jiwa. Beban di dada makin terasa, membuatkan amarah sentiasa menyala. Jauhi dengki selagi bernyawa, kerana rezeki itu milik yang esa. Mengalir lembut mengikut takdirnya, tak ada yang kurang, tak ada yang sia-sia. Taburkan kebaikan di hamparan dunia, kelak engkau tuai hasilnya di surga. Menuju Tuhan dengan hati yang ceria, dalam redanya kau akan bahagia. Sebab itulah parameter sehat atau rosaknya kita ini ukur pada hati. Kalau hati kau lulus, luluslah semua. Itu sebab Nabi sebut, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbu. Ingat, dalam badan kita ada segumpal daging. Kalau baik dia, baiklah kita. Kalau dia rosak, rosaklah kita. Tahuilah bahawa itulah dia hati. Ini hadis Bukhari dan juga Muslim. Sebab itulah Nabi nak memberikan gambaran, hati kita ni command center. Dia yang membentuk perilaku manusia. Hati kalau kita tak siapkan, tak transformkan, Ramadan nanti tak akan ada makna. Sama juga orang nak pergi Mekah, nak buat haji, nak pergi umrah. Kalau kau tak transformkan hati kau, kau akan pergi Mekah macam kau pergi berjalan Singapura, pergi Kuala Lumpur, macam pergi berjalan holiday saja. Sebab kau tak transformkan hati. Itu sebab pergi ke Mekah kau tak sembahyang berjemaah,
Orang lain pergi ke masjid, kau semayang dekat bilik. Apa benda bayar ribu-ribu semayang di bilik? La ilaha illallah. Semayang di surau hotel, semayang dekat sebelah burung merpati. Apa benda lah. Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terbang burung merpati. Tak ada usaha nak masuk masjid, tak nak bersusah-susah sikit sebab kau tak transform kau punya hati. Membazir begitu duit. Ramai orang macam tu tuan-tuan. Itu yang pesen balik umrah tak pergi ke masjid. Kita pun heran. Masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram pula pergi masjid. Kita heran. Sebab dia tak ada hati, tak ada. Dulu ada satu kiai Abdullah Jimnastiar, nama pena AA Jim. Dia buat satu nasyid, satu syair, tapi dinasyidkan oleh kumpulan senada. Nasyid tu tentang hati. Hati ni mustaq, kata dia, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, fikiran pun akan jernih. Semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Dapatkan seterusnya di YouTube lah, boleh type di YouTube ya. Hati ni paling mustahak. Sebab itulah Nabi selalu berdoa, bermunajat kepada Allah. Jaga hati dia. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal ardi binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kau terangkanlah hati aku dengan petunjuk hidayatmu, sebagaimana engkau terangi bumi dengan matahari selama-lamanya. Ya Allah, maha mengasihani. Hati mustahak. Di hati ni, sebab cakap Melayu panggil hati. Kalau dalam bahasa Arab tu ada banyak. Dia panggil al-qalbi, al-fuad, as-sadru, al-lub. Beza-beza lah. Dan beza perkataan membawa makna yang berbeza. Kalau qalbi tu dah jadi bahasa Melayu, kalbu. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala ada menyebut ulaika kataballah fi qulubihimul iman. Mereka yang setia itu Allah pasakkan iman dalam hati mereka. Jadi kata ulama, kalbu ni tempat pasak iman. Dia lain kedudukannya. Orang Melayu panggil kalbu lah. Bila sebut kalbu ni, teringat satu cerita. Masa saya mengaji di Mesir dulu, ni cerita bukan hal politik tuan-tuan. Masa di Mesir dulu kan, dia seluruh pelajar luar negara ni, dia ada kelab UMNO. Ada semua, seluruh dunia ada. Amerika ada, London ada, di Cairo pun ada juga lah kelab UMNO. Jadi dia kan Arab, kan tulis Arab lah, kelab UMNO. Dia orang buat signboard besar, tulis kelab UMNO, kak lamba alif mim nun waw, kelab UMNO. Orang Arab jadi heran. Dalam bahasa Arab, kak lamba tu makna lain. Dia kalbu kalau bahasa Arab, qaf bukan kaf. Jadi kak lamba, kalb, bunyinya kelab, tapi maknanya anjing. Dia pun heran, anjing tapi amanu, beriman. Sudah dia kata, ini ashabul kahfi. Dia pun jadi heran. Orang Arab heran lah, dia tak faham bahasa kelab kita. Jadi akhirnya geng ni tukar, tak berubah nama Kelab UMNO, dia buat nama Nadi UMNO. Nadi tu mana kelab lah, Nadi UMNO, kekal lah semua Nadi UMNO. Lepas tu ejaan kena betul-betul. Kalbu jangan eja huruf kap, kap maknanya anjing. Kalbun, dia qalbun, betul. Ada juga hati ni disebut fuad. Fuad ni hati tapi tempat ilmu pengetahuan. Dia lain. Macam kita ilmu pengetahuan ni di minda saja, tapi tidak. Dalam Quran, hati ni tempat iman, tempat ilmu pengetahuan. Tapi untuk ilmu pengetahuan dia panggil fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, dan hati Muhammad tidak mendustakan apa yang dia nampak. Surah An-Najmi ayat yang ke-11. Sebab itu tuan-tuan yang nama Fuad kena syukur. Ayah taruh nama suruh jadi cerdik. Fuad ni orang cerdik. Fuad, jangan sebut Puad. Puad tu tak betul. Orang Melayu
Fuad, Hamzah bahasa Arab. Kalau Ain jadi makna lain. Fuad makna hati. Kalau Fuad makna sembelit. Lain tu, asyik sembelit je kerja. Puas makan betik biji-biji tak buang air juga. Fuad. Ada disebut as-sadru. Sadru ni maknanya macam afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, masuk ajaran Islam, hidayat, duduk pada sadru. Ada disebut al-lub. Lub ni ilham untuk membuat sesuatu, hati juga tapi duduk pada ilham. Waliyadzakaru ulul albab, disebut ulul albab, lub, supaya orang yang ada fikiran sentiasa ingat dan juga insaf. Surah Ibrahim ayat 52. Maka kalau tanya apa transformasi untuk kita nak road to Ramadan ini, nombor satu, kita kena transformkan hati kita dulu sebelum kita cerita benda lain. Banyak kita nak bahaskan, tapi saya ingat kita berhenti sekejap untuk memberi laluan kepada azan isyak yang akan masuk sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini. Kita membincangkan satu tajuk, transformasi mukmin, road to Ramadan. Sebelum saya meneruskan huraian, mohon izin terlebih dahulu pada jemaah untuk kita anjakkan sedikit pelaksanaan sembahyang isyak berjemaah bagi memberi peluang saya menghabiskan huraian pada malam ini. Terima kasih diucapkan. Hadirin hadirat sekalian, transformasi kita dalam perjalanan menuju ke Ramadan ini, marilah dalam kita nak menempuh baki-baki Rejab, bertemu dengan Sya'ban dan nanti bertemu dengan Ramadan, ayo pantangkanlah sifat berdendam kesumat, membenci orang sampai kiamat. Pantangkan juga umpat mengumpat, mengata orang ke timur ke barat. Orang pendendam hatinya hitam, orang cemburu hatinya berbulu. Orang pendendam imannya padam, orang berdengki hatinya berdaki. Sesama kita tak payahlah bongkak. Jangan dibangga amalan yang banyak. Kalau ibadat pun nanti jangan belagak, supaya pergaulan kita tidak rosak. Hati mesti mau baik, mesti mau baik. Sebab itu kalau kita kaji kembali, kita buat balik ulang kaji, apa objektif Ramadan? Apa main objektif Ramadan? Objektif utama adalah takwa. La'allakum tattaqun, supaya engkau jadi orang takwa. Siapa orang takwa? Adakah orang yang takwa ni orang yang banyak tarawih? Adakah orang yang takwa ni banyak tadarus Quran? Adakah orang yang takwa ni selalu iktikaf? Ya, tetapi bukan itu semata-mata. Dalam Quran Allah Ta'ala ketika mengulas siapa orang takwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, berlarilah engkau mengejar surga yang aku sediakan kepada orang bertakwa. Siapa mereka? Allah Ta'ala sendiri jawab, allazina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ayat ini dia menyeru kita untuk buat preparation jadi orang takwa. Siapa orang takwa? Suka berderma, sabar, suka memaafkan. Ini sifat utamalah orang-orang yang bertakwa. Nombor satu yang Allah Ta'ala sebut, allazina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang yang berinfak dalam keadaan masa dia senang ataupun masa dia susah. Ketika kita ada duit, insya-Allah kita boleh menyumbang, itu biasa. Tapi kalau kita pun tengah sesak juga, menyumbang itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Hanya orang takwa saja boleh level itu. Kalau orang biasa-biasa tak mampu. Susah tuan-tuan, sedekah, infak masa tengah sesak ini memang susah. Kata Imam Syafi'i, a'azzul asya' salasah, dalam hidup ni paling susah 3 perkara.
al-judu min qillatin, engkau berderma masa tak ada duit. Oh, itu susah, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, wal wara' fil khalwah, engkau meninggalkan benda haram ketika duduk seorang. Yang ketiga, kalimatul haq inda may yurja wa yukhaf, engkau bercakap benar di depan orang yang kau termakan budi. Susah tuan-tuan nak cakap. Dia belanja kita selalu, tapi dia malas sembahyang. Nak cakap bersalah, esok dia tak belanja kita dah. Susah 3 perkara ni, kata Imam Syafi'i. Sebab itu orang kalau boleh menolong orang masa tengah sesak, ini orang hebat, dipuji oleh Nabi. Dalam satu hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia cerita, ja'a rajulun ilan nabi, ada satu orang datang jumpa Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran, apakah sedekah yang paling tinggi pahala? Kata Nabi, kau bersedekah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah paling tinggi pahala, engkau bersedekah masa engkau tengah sehat. Kedua, engkau tengah kedekut. Yang ketiga, engkau tengah takut jadi miskin. Yang keempat, engkau tengah berangan-angan nak jadi orang kaya. Hadis Bukhari Muslim. Jadi orang yang boleh bersedekah time duit tak ada, oh itu luar biasa sekali pahalanya. Tapi yalah, ada orang kata, lah ustaz, kalau dah tak ada nak buat macam mana ustaz? Dah memang dah tak ada. Dia beginilah. Ada satu riwayat Abu Hurairah cerita, Nabi pernah sebut, tasaddaqu walau bisyaqqi tamratin, bersedekahlah engkau walaupun dengan sebiji kurma, cukuplah. Jadikan amalan sedekah walaupun sebiji kurma. Ada sahabat angkat tangan, ya Rasul, kami ini miskin, nak sedekah sebiji kurma baik kami makan kurma tu, kami pun miskin juga. Maka kata Nabi, fattakun nar walau bisyiqqi tamratin, kalau engkau sebiji kurma pun tak dapat nak bagi, sedekahlah setengah biji kurma. Mana sebiji yang kau dapat, potong 2, satu kau makan, satu kau sedekah. Sahabat mengadu lagi, ya Rasul, setengah biji kurma pun tak ada ya Rasul. Apa pun tak ada ni, apa pun tak ada, abuk pun tak ada ni, apa mau sedekah lagi? Maka ke hujung Nabi sebut, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Kalau setengah biji kurma pun tak ada, kau cakap je lah yang baik-baik. Hadis Bukhari Muslim. Macam tadi kita buat announcement, oh marilah tuan-tuan kita membantu pihak masjid untuk menyediakan juadah berbuka puasa, iftar dan juga moreh. Ada di kalangan orang, dia akan marah, apa nak bagi makan pun minta duit orang. Masjid duit banyak apa benda lah. Asal datang masjid pau duit, asal datang masjid dia pau duit. Pergi sana nak suruh zakat, ni suruh wakaf, macam-macam. Asal nak pau je kerja. Aku lah duit tak ada. Ada orang jenis macam tu. Tak apalah, tuan-tuan kedekut tak ada masalah. Kalau tak nak sedekah, no problem. Tapi cakap yang baik-baik saja. Kalau tak dapat cakap, senyum pun jadilah. Mana kalau ni ada tabung golek, tuan-tuan memang tak nak bagi, tak apa, tuan-tuan senyum je kat tabung tu, jadilah senyum. Ai bang, senyum je, senyum tu sedekah. Okey lah. Daripada mulut dia maki ambon, baik dia senyum. Dia senyum saja. Dia sedekah ni bukti orang tu ada iman. Wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wassabru diyaun, wal Quran hujjatun laka au alaika. Ni hadis Muslim. Semayang cahaya, sedekah bukti, sabar sinaran cahaya, Al-Quran pembela engkau ataupun dia jadi pendakwa engkau di hari akhirat. Hadis Muslim. Kenapa Nabi sebut sedekah ini adalah bukti? Sebab manusia antara benda yang dia paling sayang, harta. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, zuyyana linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara, sampai habis. Manusia ni paling suka pertama tengok perempuan, itu hobi dia. Yang kedua wal banin, suka budak-budak. Yang ketiga qanatiril muqantara, malal kasir, duit yang banyak daripada emas dan perak. Dia suka duit. Jadi benda yang kita sayang, berat kita nak melepaskan. Tapi tiba-tiba walaupun kita berat nak melepaskan, ada orang dia sanggup lepaskan. Orang yang melepaskan itu terbukti keimanan dia. Susah tuan-tuan nak melepaskan benda yang kita sayang. Kita kerja teruk, kita kerja pagi sampai malam, pergi pagi balik petang dapat gaji bayar hutang, malam siang kerja, siang jadi malam, malam jadi siang. Kita pening nak mendapatkan duit.
Bila dah dapat, baru nak pegang duit, datang pula masjid, suruh sponsor itulah, minta itu, minta ini, mentol terbakar lah, apa benda semua. Kau orang ni asyik nak pau je. Kita marah sebab kita cari duit susah. Datang penceramah, marilah kita bersedekah. Dia ni asyik nak pau je kerja, akulah kerja teruk. Memang kita marah, normal. Maka orang yang boleh sedekah, terbukti keimanan dia. Maka marilah kita nanti semasa Ramadan, jangan kita puasa saja, jangan tarawih saja, kita gembirakan orang dengan bersedekah. Mari kita ukirkan senyuman kepada semua orang susah semasa bulan Ramadan nanti. Ukirkanlah senyuman. Saya hari tu jumpa ada beberapa orang, kita tak terfikir nak buat apa ke, SARA ke apa yang 100 pakai IC tu kan. Ada orang dia exchange, dia kata, awak tak beli ke? Saya tak payahlah, saya M40 T20 ni tak payah beratur-beratur ambil makanan. Rupanya ada orang dia tak berfikir begitu. Walaupun dia M40, dia T20 jutawan sekalipun, dia tetap pergi ke kedai mat mana-mana, kumpulkan barang 100, dia tak ambil. Dia hanya letak di kaunter, beritahu pada tokek, ada orang susah, bagi saja. Ada orang susah, bagi. Berapa ramai orang ada sifat ihsan begini? Tak ada. Tak ramai orang terfikir nak buat benda baik. Padahal itu free-free kita boleh sedekah pada orang. Tapi malas aku nak beratur, rugi lah. Dia kalau dia dah buat tu, dia boleh sedekah pula pada orang yang memerlukan. Kita, ialah pernah sekali Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia cerita, ada orang datang jumpa Nabi, tanya, ya Rasulullah, dalam dunia ni apa amalan yang Allah paling suka kalau kita buat? Amalan yang paling dicintai Allah. Apa jawab Nabi? Ahabbul a'mali ilallah azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling Allah cinta adalah engkau menggembirakan orang. Bulan Ramadan, tarawih pun Allah suka, khatam Quran Allah suka, kita puasa siang hari, jaga pantang larang Allah suka. Tapi kalau kita tolong orang, gembirakan orang, itu lagi Allah Ta'ala suka. Bagaimana caranya ya Rasul? Sahabat tanya, saya nak gembirakan orang, adakah nak buat kelakar, nak buat joke, jadi badut bagi orang ketawa? Lah, kata Nabi, takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an. Kau buat 3 perkara ni dulu. Pertama, kau hilangkan kesusahan dia. Dia susah, kau ringankan. Yang kedua, ini kalau mampu lah, kau tolong bayarkan hutang dia kalau mampu. Yang ketiga, ini yang simple, kau beri dia makan, kenyangkan dia. Dia lapar, kau beri dia kenyang. Ramadan nanti peluang kita sebulan. Orang memang lapar tuan-tuan, berbelas-belas jam daripada pagi sampai ke petang. Memang confirm lapar. Berilah makan, gembira dia. Time nak berbuka, Allahu Akbar, cendol kita sedekah, tengok dia makan. Kita seronok tengok dia happy lah. Seronok. Kadang dia minum cendol sampai 4-5 bekas. Suka sangat. Budak-budak kan suka. Akhirnya overdose. Time tarawih sujud keluar habis cendol koridor. Overdose. Tak apa, kita happy. Kita seronok dapat menengok, kita mengukir senyuman di muka orang. Sebab itu Nabi pun nak sebut, maknanya wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabba ilayya min an a'takif fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinati syahran. Aku kalau diberi option, satu, iktikaf Masjid Nabawi sebulan. Option kedua, keluar dari masjid cari orang susah untuk ditolong. Aku akan pilih keluar tolong orang. Jadi Ramadan nanti, selain pada tuan-tuan nak iktikaf di masjid, iktikaf lah, tak ada masalah, tapi tolong orang susah. Jangan sampai tahun lepas kita dengar tak berapa seronok lah, ada masjid buat iftar, bila orang datang AJK suruh balik. Minta maaf, ini untuk AJK saja ya, untuk AJK saja ya, kita tak buat public ya. Astaghfirullahalazim. Bayangkan kalau dia beri orang tu minum segelas berbuka puasa, segala pahala orang tu dia sedut. Dia kan orang berbuka ni, kalau kita belanja, Nabi sebut dalam hadis yang saya baca di awal tadi, kau akan dapat pahala orang yang melakukan puasa itu. Contoh, tuan-tuan nanti bulan Ramadan kat dengan maghrib beli air soya, belilah banyak-banyak, tak apa, soya cincau ke apa ke,
Singgah masjid mana-mana, asrama ke budak-budak tahfiz, singgah bagi. Budak-budak tahfiz ni tuan-tuan, dia daripada pagi berapa banyak ibadat dia buat. Malam dia qiyamul lail, dia baca Quran, dia tasmik lagi. Kemudian sembahyang subuh berjemaah, ada tazkirah, kemudian dia tasmik Quran lagi. Lepas tu dia pergi kelas, pergi apa, tengah hari sembahyang zuhur, asar, sampai dekat dengan maghrib. Amalan dia banyak. Dengan segelas air soya cincau yang kita beri, bila dia minum saja, segala pahalanya dari pagi sampai maghrib kita sedut. Surr, macam siput sedut. Tapi tak menghilangkan pahala untuk dia. Kita makan komisen. Ni kan zaman orang suka ambil komisen. Orang suka ambil komisen, semua benda nak komisen. Engkau komisen pahala, engkau tak nak. Komisen projek, engkau nak. Komisen pahala ni mustahak. Kita beri orang makan, pahala dia kita sedut semua. Maka rugilah orang yang tak nak menyumbang. Kita kena daripada sekarang dah training, berlatih untuk nak bantu, tolong orang. Bantulah orang. Tapi kalau nak bagi berbuka puasa, biarlah kepada orang yang kita jangka pahalanya banyak daripada kita. Kalau setakat member office yang kita belanja tu, dia dengan kita sama tidur bawah meja tuan-tuan, daripada pagi sampai tengah hari. Kan ni benda ramalan, kan ada lebih kurang aku. Sedut tak ada isi. Tak ada benda. Dan dia lebih kurang kita membuta kerja. Jangan belanja orang yang pemalas macam kita. Belanja masjid. Lepas tu kita suruh recommendkan belanja masjid. Sebab di masjid ni orang baik-baik datang. Orang musafir. Cuma kalau nak belanja orang berbuka ni, terutama kalau nak ajak ke rumah, itu kena sukatan, kena ada juga. Ada satu cerita, ada seorang suami ni, dia dengar ceramah, oh kita naklah belanja orang berbuka, nanti kita sedut pahala. Oh dia jadi semangat tuan-tuan. Dia pergi bazar Ramadan, asal dia jumpa je orang Pakistan ke, orang Bangladesh ke apa, orang warga asing, dia ajak ke rumah berbuka. Dia kata ini orang musafir, anak rantau, bagus, bawa makan ke rumah. Muslim, come, makan rumah saya. Dia orang pencen, duduk berdua je dengan isteri. Bila balik pukul 6.30 petang bawa tetamu, isteri terperanjat sebab tak dimaklumkan. Kita suami isteri berdua, 3 serangkai, 4 serangkai ni bukan banyak nak makan, kadang-kadang bobol lambuk je. Bila orang datang kat 10 orang, mana sempat nak prepare, dah 6.30. Takkan nak bagi minum sirap, jatuh standard. Kita orang Melayu ni ra'i tetamu. Akhirnya apa yang ada je lah, roti-roti bakar, roti wholemeal. Orang pencen makan gitu je lah, makan apa semua. Orang yang berbuka tu pun gamak dalam hati, takkan ini je makan. Makan jugalah. Isteri dah muncung, malulah isteri. Hari esok suami dia buat perangai lagi. Kat pukul 6.30 bawa pula orang Bangladesh, mana pula semalam orang Indonesia ni orang Bangladesh pula. Bawa isteri dia nak marahkan, bulan Ramadan korang pahala. Dia buat perangai lagi, bawa tetamu. Hari ketiga dia bawa Pakistan pula datang. Kali ni isteri dah tak boleh kasih can lah. Masa sebelum azan, dia tutup switch lampu, blackout rumah, gelap. Dia pergi kat suami, dia cubit. Lain kali nak bawa tetamu, beritahulah saya nak masak. Tiba-tiba berbunyi suara, aku tetamu. Rupa salah cubit tuan-tuan. Dia salah cubit telinga Pakistan. Yalah orang perempuan dia nak prepare. Takkanlah tetamu datang bagi telur mata ke bawah makan dengan kicap, jatuh standard dia. Jadi ni bincanglah dengan Menteri Kewangan. Ingat, untuk dapat masuk surga tidak cukup kesolehan personal. Kesolehan personal ni ibadat personal kita, semayang, puasa, haji, zikir, baca Quran, tak cukup. Untuk masuk surga kita kena ada kesolehan sosial. Antara kesolehan sosial ini tolong orang. Sebab itu bulan Ramadan disyariatkan zakat fitrah, untuk kita berkongsi rasa dengan orang miskin. Tuan-tuan, orang susah, orang miskin ni makin ramai tuan-tuan. Kita je Allah kurnia rezeki, alhamdulillah. Benarnya di luar sana orang susah ramai. Kita tak kata mereka ni miskin apa kedana apa, bukan yang miskin macam tu. Orang susah nak makan ramai.
Anak-anak adik-adik kita yang duduk di asrama, di kampus, di universiti, rumah sewa, tuan-tuan pergi rumah dia orang tengok makan apa budak-budak tu. Lah kita kan pernah rumah sewa, kita tahulah. Dia orang makan kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Cuma alhamdulillah di Negeri Sembilan ini Kementerian Ekonomi ada buat satu report rasmi. Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Putrajaya, Melaka, Perlis. Ini semua negeri dah sampai sifar miskin tegar. Tak ada. Di Negeri Sembilan dah tak ada miskin tegar, sifar. Ini makna tidak ada lagi isi rumah yang hidup di bawah pendapatan garis kemiskinan secara rasmi. Macam kita di Negeri Sembilan, pendapatan garis kemiskinan kita ditetapkan RM2,402 sebulan. Maknanya di Negeri Sembilan semua isi rumah melepasi 2,402. Dan alhamdulillah status sifar miskin tegar di Negeri Sembilan kekal sampai Oktober 2025. Walaupun laporan Kementerian Ekonomi itu buat Februari 2025, tapi sampai bulan 10 report yang kita baca masih lagi konsisten. Tidak ada isi rumah di Negeri Sembilan dikategorikan sebagai miskin tegar. Walau bagaimanapun, ada pula muncul di Negeri Sembilan satu kumpulan baru yang kita panggil mudah miskin tegar. Iaitu di Negeri Sembilan ni ada 2,969 ketua isi rumah dikenal pasti sebagai kelompok mudah jatuh miskin, mudah jatuh kembali ke miskin tegar. Mereka ni semua bukan orang tak kerja, bukan orang gelandangan, status produktif, masih mampu bekerja, masih berusaha, tapi pendapatan per kapita sekitar 500 seorang sahaja. Artinya tuan-tuan, kita masih ada peluang untuk memberikan senyuman di bibir orang susah. Kita tidak mahu Ramadan nanti kita meriah dengan doa dan tahajud, tapi orang miskin terus mengemis tanpa disambut. Kita tidak mahu Ramadan dipenuhkan dengan sujud dan tasbih, tapi yang papa kedana tetap resah, laparnya tak beralih. Kita tidak mahu Ramadan bercahaya dengan tadarus, berlagu-lagu, tapi si miskin menangis, tak ada siapa yang ambil tahu. Kita tidak mahu Ramadan kita sibuk dengan ibadat berseri-seri, tapi perut orang miskin tetap kosong dari pagi sampai Aidilfitri. Kita tidak mahu Ramadan meriah dengan segala amalan mencari pahala, tapi orang miskin tetap mengais rezeki di celah-celah derita. Kita tak nak masjid kita sepanjang Ramadan ini sibuk berdandan, tapi lupa pada lingkungan. Mari kita ukirkan senyuman di wajah orang-orang susah. Ini memerlukan kepada transformasi hati. Sebab itu ulama pesan, iza abadtal ilah bihubbi fala tansa faqra yunadi anina wa in kunta tas'a li fawzin azimin fabazlul ata'i sabilul jinana yuridul faqiru yadan mamnuh khaira la man yarahu bi'ainin hawana fakun sakhiyan tanal min ilahin jizaun kariman wa asyan amana fala takun lid-du'afa jafian wa kun lil karami nahron wa mana faman at'amal ja'i yauma khaira sayaskun daron binuri tabana. Ulama pesan, Ramadan ini kalau engkau sujud dengan penuh cinta, jangan lupakan si miskin yang menangis hiba. Andai kau mimpikan surga yang indah, maka bersedekahlah, itulah jalan sebenarnya. Si fakir menanti tangan menghulu, bukan sekadar simpati yang hambar tetapi juga kabur. Jadilah engkau pemurah, jangan bakhil, Allah akan balas dengan nikmat yang adil. Jangan berpaling dari orang susah, jadilah sungai mengalir barakah. Siapa memberi dengan hati yang luhur, surga menanti dengan cahaya yang luhur. Jadi ini yang pertama, bersihkan hati kita, jangan pentingkan diri. Orang-orang susah mari kita santuni. Masjid jangan halau orang miskin datang nak makan, makan-makanlah. Kalaupun tak ada bajet untuk dia, beritahu ramai jemaah yang sudi untuk menyumbang, beritahu saja, insya-Allah. Itu yang pertama. Jangan kedekut.
Yang kedua, transformasi kita root to Ramadan ini, wal kaziminal ghaiza. Mulai malam ini belajarlah menahan kemarahan. Jangan marah-marah. Mula pada malam ini dah kena berlatih, jangan nak marah-marah, maki hamun. Sabar, banyak sabar. Kata Imam Al-Ghazali, ujian terbesar untuk orang yang yang jadi akhlak yang mulia ini adalah engkau kena sabar dengan perangai orang yang macam-macam. Wa aula ma yuhtahana bihil husnul khuluq as-sabru 'alal adza wa ihtimalil jafa. Ujian terberat kita nak jadi menahan marah ini adalah terpaksa berhadapan dengan perangai orang macam-macam. Start pada malam ni, adjustlah sikit meter kesabaran kita. Kemarahan tu kurangkan sikit. Sabar, kena banyak sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur, Pak. Burung belagu kala petang hingga berdua di pohon rambai. Sabar itu bagaikan bintang, cantik di mata, susah nak digapai. Tumbuh tinggi pokok kelapa, condong ke tepi batang belekuk. Sabar bak besi sukar ditempa, dipanas api, jenuh nak diketuk. Pohon mangga dekat lembah, buahnya habis dimakan kera. Sabar umpama bukit yang megah, dikikis-kikis ratalah juga. Baru berbunga si pokok duku, pokok gajus, buah tak banyak. Sabar laksana kertas buku, kena api hangus, kena air terkoyak. Tapi sabarlah. Sabar. Tapi itulah kata Imam Ghazali, kita boleh sabar, tapi orang perangai macam-macam. Tuan-tuan ni baru semangat nak sabar. Aku nak jadi kurangkan marah. Aku nak bersihkan hati, jadi orang sabar. Baru nak jadi baik. Keluar daripada sempang, ada orang tu nak masuk sempang tak bagi signal, marah kita. Sekandang binatang keluar, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim, aku baru nak jadi baik. Tapi manusia perangai macam-macam. Sabar. Tu yang kedua, kita ringkas lah ya. So anak-anak sekolah ni. Yang ketiga, transformasi hati. Wal afina anin nas. Ini payah sikit ni. Sebelum Ramadan ni, orang takwa dia mesti memaafkan kesalahan orang lain. Kita mulai pada malam ni, lakukanlah transformasi. Maafkanlah semua orang. Maafkan orang, minta maaf dengan orang. Mulai pada malam ni. Memaafkan orang tiap-tiap malam ni amalan mulia. Tak ramai orang buat amalan ni, tuan-tuan. Tiap-tiap malam ni orang tasawuf selalu buat. Tiap-tiap malam dia maafkan semua orang. Ada hikmah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita, satu kali kami duduk dengan Nabi. Duduk dekat masjid lah. Tiba-tiba Nabi berbisik, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Nabi kata, jaga. Kejap lagi ahli surga nak masuk pintu masjid. Sahabat pun pusing lah dekat pintu. Tengok satu budak muda. Sahabat semua heran, takkan orang muda dengan kasut, contohlah dengan kasut sneaker, dengan seluar baggy, apa benda lah orang muda jalan macam tu. Dalam hati masing-masing, salah orang kan, tapi masing diam sajalah, tak berani dengan Nabi kan. Malam esok Nabi cakap benda yang sama. Jaga, ahli surga. Pandang, tengok Mamat semalam, budak muda yang sama. Dalam riwayat disebut dia ni orang Ansar, janggutnya basah dengan kerana air wudu, dan dia memegang kasut di tangan kiri. Dalam riwayat menyebut. Sahabat pun kata, salah orang agaknya ni. Sebab mungkin kata, sangka baiklah, mungkin orang yang Nabi maksudkan tu orang lain. Tapi masa dia nak masuk masjid, dia tengah terhegeh-hegeh buka kasut, Mamat ni potong dia. Agaknya lah, sangka baik lah. Malam ketiga, Nabi ulang skrip sama. Jaga-jaga ahli surga. Tengok, confirm Nabi bukan silap. Akhirnya para sahabat berpakat, kita kena hantar seseorang untuk siasat. Falamma qaman Nabi tabi'u Abdullah bin Amr bin Al-As. Mereka hantar Abdullah bin Amr Al-As, anak Amr Al-As, orang muda.
Kau pergi rumah budak ni, kau follow dia, kau buatlah apa-apa yang patut, tapi kau kena korek maklumat apa sebab Nabi 3 malam confirm dia ahli surga. Kau pergi cek, beres. Dia pergi buat muslihat. Abdullah bin Amr al-As pun pergilah jumpa budak ni. Dek, abang ni anak Amr al-As. Amr al-As sahabat sini lah. Abang bergaduh dengan ayah, dia temberang lah. Abang bergaduh dengan ayah abang, dia marah-marah, dia halau pada rumah. Abang tak ada tempat tidur lah. Boleh tidur rumah sekali ke? 1 malam sajalah. Mau cek, mau tidur saja, mau esok cari tempat lain lah. Budak kata tak ada masalah, sama saya ni rumah bujang lah. Saya mak ayah duduk kampung. Okey lah rumah bujang. Macam kita rumah bujang, tilam sekeping, buat nyamuk, apa gitu lah agaknya. Okey lah. Dia pun tidur. Jadinya fakana Abdullah yuhaddithu annahu bata ma'u tilkal layali salas falam yarahu yaqumu minal laili syai'a. Kata Abdullah bin Amru, dia tidur rumah budak ni 3 malam. Kata dia, tiap-tiap malam belum sekali pun aku tengok dia bangun qiyamul lail. Tak ada. Tidur setidur-tidur. Daripada lepas isyak dia bangun pagi sembahyang subuh. Itu saja. Ghaira annahu idza ta'ara wa taqallaba ala firashi zakarallah azza wa jalla hatta yaqumu li salatil fajri. Cuma masa dia tidur tu, aku perhatikan dia berpusing-pusing lah, membetulkan kedudukan tidur dia. Kejap dia ngereng ke kanan, dia tidur, lepas tu kan dia pusing ke kiri. Bila dia pusing, aku dengar dia zikir saja, Allah Allah, macam tu saja. Tapi ibadat yang jenis gentil tasbih, duduk atas sejadah, taubat, nangis-nangis, baca Quran, hilek. Aku heran 3 malam dia tak ada qiyamul lail. Diringkaskan cerita, genap 3 hari, Abdullah bin Amr al-As pun bocor cerita, pecah lubang. Dia kata, dek, minta maaf lah, sebenarnya abang ni buat muslihat je. Ringkas cerita, dek, Nabi ni 3 malam beritahu kau ni ahli surga. Jadi abang ni dihantar oleh sahabat-sahabat yang senior ni minta tolong siasat. Apa amalan kau? Apa amalan sampai Nabi 3 hari sebut kau ahli surga? Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, sekali je Nabi sebut ahli surga, kau ni sampai 3 malam. Apa amalan kau? Kau jangan makan seorang, kau kena share. Budak ni pun heran, ma huwa illa ma ra'aita. Apa yang abang nampak, itu je lah. Saya tak ada spesifik amalan apa-apa pun. Kau jangan, dek, kau kedekut ni, kau kena bagi apa amalan kau, zikir ke apa ni. Aku kalau balik report tak ada ni. Tak ada bang, memang itu je lah amalan saya. Abdullah bin Amr kecewa, dia pun nak balik lah. Tiba-tiba budak tu panggil, bang, sekejap. Ani abitu kulla laylatin wa laysa fi qalbi ghilun wala ghishun wala hiklun wala hasadun li ahadin minal muslimin. Saya begini bang, saya amalan tak ada. Cuma saya buatkan satu tabiat saya sebelum tidur. Tiap-tiap malam saya akan bersihkan hati saya. Saya buang sifat dendam. Segala yang orang tipu saya ke, saya menyampah ke orang ke apa ke, kedengkian ke, saya buang semua. Dan saya maafkan semua orang sebelum saya tidur. Bila mendengar penjelasan Mamat ni, barulah Abdullah bin Amr al-As kata, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiku. Demo ada barang. Ini barang dia. Ini bendanya yang kau ada, yang kami tak ada. Wa hiya allati la nutiku. Kami tak ada benda itu. Tuan-tuan boleh rujuk kisah ni dalam Musnad Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Maka kita start malam ni sampai Ramadan, sepanjang Ramadan, selain daripada ibadat, bersihkanlah hati. Jangan nak marah pada orang, maafkan semua orang. Jangan bergaduh-gaduh, maafkan semua orang. Malam-malam nak tidur, ya Allah, petang tadi aku pergi bazar Ramadan, ya Allah, aku beli karipap, orang tu karipap oksigen, ya Allah, aku berbulu betul, dia menipu, ya Allah. Tapi tak apa, ya Allah, mungkin dia tersilap, agaknya aku maafkan dia, aku maafkan kesalahan dia. Kau marilah maju perniagaan dia, ya Allah. Kan mulia perangai begitu.
Ya Allah, petang tadi aku beli martabak depan pakcik tu, muka masam, senyum pun tak ada, duit main baling-baling. Aku kecil hati, aku geram nak viral masuk TikTok, ya padan dengan muka. Tapi aku insaf, ya Allah, dengar ceramah hari tu, tak nak bergaduh dengan orang. Tadi aku maafkan dia, tak sengaja agaknya, ya Allah. Ya Allah, kau majukanlah perniagaan martabak pakcik tu. Ini kan lebih mulia daripada engkau viral sampai jahanam, bisnes orang tu tutup, tak ada pelanggan. Apa benda, hati perut busuk betul lah. Ni contoh. Tu yang ketiga. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah tutupkan orang bertakwa itu adalah mereka itu mesti ada ihsan. Ihsan ni susah lah tuan-tuan. Dia sipir, dia mudah. Tak semua orang Islam itu mukmin, dan tak semua orang mukmin itu muhsin. Tak semua orang Islam itu beriman, tapi juga tak semua orang beriman itu ada sifat ihsan. Kita yang duduk masjid ni, kita semua orang beriman, percaya Allah, percaya akhirat, tu datang masjid. Tapi adakah kita orang ada ihsan? Belum tentu. Kadang-kadang kita duduk masjid, orang beriman, tapi ihsan tak ada. Orang susah datang, kita halau. Gerobok rezeki, barang, beras, minyak ada, orang datang kita suruh balik, padahal bukan duit engkau, duit sedekah orang. Kita kena mengaku kita kurang ihsan. Saya baru tengok satu video TikTok apa saya tak ingat. Ada satu budak, dia repair motor, mobile, pergi mana-mana ya. Dia baiki tuan-tuan, budak-budak rider yang bawa Grab apa semua ni, bukan semuanya ada duit, kadang-kadang susah. Ni musim-musim orang menengok cerita Papa Zola ni lagi lah, saya menangis je kerja. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Menangis. Jika tidak minggu, menangis, bawa motor menangis sambil berniaga. Motor rosak, duit tak ada. Datang mamat ni, dia baiki rantai motor mahal tuan-tuan. Tapi ketika budak tu kata, boleh bagi akaun ke saya, QR code, kemudian memang duit tak ada. Mamat ni kata, tak apalah, saya sedekah saja. Menangis budak tu, peluk apa semua. Itu namanya ihsan. Ihsan ni tak semua orang ada. Ihsan. Ada orang dia berkira tuan-tuan, oh kita akan keluar duit bagi makan orang. Oh, apa bagi makan? Esok orang malas buat kerja, tak payah, biar nanti jadi pemalas nanti. Kau tak ada ihsan. Ihsan ni bukan semua orang ada. Sebab itu Nabi ketika Jibril datang, ditanya tentang Islam, iman, ihsan. Maka ayolah, andai kata Ramadan nanti, Ramadan terakhir, adakah hati kita masih bergetar menyambut fajar dengan zikir, atau terlena dalam nikmat yang hambar? Andai kata nanti Ramadan adalah Ramadan terakhir, adakah sujud kita sudah sempurna? Adakah doa tulus jiwa kita hadir, atau sekadar lafaz-lafaz yang tidak ada makna? Andai kata Ramadan nanti Ramadan terakhir, apakah kita sudah memaafkan dendam yang tersisa, luka yang mengalir, atau kita terus nak pertahankan segala keegoan? Andai kata nanti Ramadan kita yang terakhir, adakah tangan kita ni ringan memberi sedekah ikhlas, senyum mengalir, ataupun kita masih berkira-kira nak berkongsi rezeki? Andai kata Ramadan nanti adalah Ramadan terakhir, adakah kita sudah bersedia menghadap Tuhan Rabbul Akhir dengan hati yang suci dan juga redha? Maka bangkitkanlah jiwa, sucikan hati, dekatkan diri ke pangkuan ilahi. Dalam sujud titipkan doa, mohonkan keampunan seluas samudra. Setiap zikir, setiap napas jadikan penawar yang ikhlas. Bersedekah, tolong orang, jangan berkira, ringankan beban sesama manusia. Kerana mungkin esok tidak ada peluang lagi untuk kita memberi ataupun berbudi. Begitulah sedikit sebanyak sembang-sembang kita pada malam ini berkenaan transformasi mukmin, road to Ramadan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان والتسليم منا متقبلا. Ya Allah, hantarkan aku ke bulan Ramadan, hantarkanlah bulan Ramadan kepada aku, terimalah segala amal kebaikanku di bulan Ramadan. Allahumma qad azallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fil jidd wal ijtihad wan nashat wa aizna fi minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin hampir, sampaikanlah umur kami dengan selamat, anugerahkanlah kami rezeki dapat melaksanakan puasa dan sembahyang malam di bulan Ramadan. Kurniakanlah kami ketekunan, kesungguhan dan juga semangat, dan kami berlindungmu daripada fitnah yang ada sepanjang bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ingat, kurangkan juadah, tingkatkan ibadah, banyakkan bersedekah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.